Pernah tak kita rasa amal kita tak banyak, tak cukup sangat untuk bawa balik. Solat pun rasa tak tahulah sempurna mana. Tapi sekarang ni, saya nak beritahu satu rahsia besar. Ada 10 hari yang Allah sendiri nyatakan amal dalam hari-hari ini lebih Allah cintai daripada jihad. Besar ni. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya tiada hari-hari yang amal soleh lebih Allah cintai melainkan 10 hari ini, iaitu 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, walaupun jihad ya Rasulullah? Baginda jawab, ya, kecuali seorang yang keluar dengan nyawa dan hartanya dan tidak kembali lagi. Hadis riwayat Bukhari. Juga pernah diceritakan tentang seorang lelaki biasa. Dia ni tak pergi jihad, tapi dia ikhlas beribadah siang dan malam dalam 10 hari Zulhijjah. Kemudian datang seorang yang mati syahid, yang mati di jalan Allah. Tapi Allah berkata, masuklah wahai orang yang beribadah tadi lebih dahulu ke syurga, kerana dia dahulu yang melayaniku di dunia. Kisah ini diriwayatkan dalam Lataif Al-Ma'rif oleh Ibnu Rajab. Jadi, apa yang patut kita buat dalam 10 hari pertama Zulhijjah ini? Pertama, puasalah sekurang-kurangnya hari Arafah, 9 Zulhijjah. Nabi SAW bersabda, puasa Arafah menghapuskan dosa tahun lepas dan tahun akan datang. Hadis riwayat Muslim. Dan perbanyakkanlah segala bentuk amal ibadah dan amal soleh yang lain, siang dan malam. Mungkin inilah Zulhijjah yang terakhir buat kita. Kalau kita tak guna 10 hari yang terbaik ini untuk ubah diri, bila lagi kan? Jangan sekali-kali kita abaikan peluang emas ini. Rebutlah 10 hari teragung ini. Lebih hebat dari jihad. Moga lebih awal kita dapat masuk. Ingat ya, like, share dan taglah kawan-kawan kita. Tanda kita juga mahukan kebaikan yang sama untuk mereka.